Ini adalah flashlight aku daripada Nightcore dengan model dia MT21C. Pertama yang terpaling best untuk aku ni, kepala dia. Tambahkan lagi dia punya tail cap ni jenis magnetik. Jadi boleh je dilekatkan pada mana-mana permukaan besi yang kau rasa okey. Ketiga best pasal dia ni adalah button dia. Button dia ni bukannya diperbuat daripada getah tau, tapi aluminium. Jadi tekan-tekan kalau terkena kuku pun tak ada calar, tak ada rosak. Waterproof dia ni pula adalah IPX8. Memang function teruk, geng. Problem aku dengan dia ni ada dua je. Dah lah bateri yang berkualiti ni mahal. Tak pasal-pasal lah laga dia ni jadi melantun-lantun. Bukannya aku nak kata dia ni tak cerah. Okey, dia ni memang cerah. Tetapi namun kelemahan 1000 lumen dia ni aku tak kisah sangat. Sebab untuk penggunaan aku 1000 lumen sweet. Ke korang ada spek lampu yang lain kau minat? Apa-apa hal, belanjalah dekat komen.